Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 dan kami akan membentangkan tentang tahap kesopanan dan kesusilaan, budi pekerti dan tutur kata dalam kalangan pelajar UiTM Fakulti Sains Gunaan. Nama saya Muhammad Azri bin Johar. Nama saya Nur Sujani Fairuz binti Muhammad Fauzi. Nama saya Nur Syafiqah binti Nordin. Jesslyn Seri, anak Jonathan Jambah. Dayan Renia, anak Sebeli. Dan Nur Ain Hazika binti Sazali. Pertama sekali, untuk pengenalan, rukun negara ini dibentuk untuk mewujudkan perpaduan kaum bagi memastikan kemakmuran dan keharmonian rakyat Malaysia. Seterusnya, rukun negara ini dibentuk pada 31 Ogos 1970 yang bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Bagi prinsip kelima rukun negara, ia memfokuskan tentang prinsip kesopanan dan kesusilaan yang merangkumi aspek budi pekerti mulia dan baik tutur kata. Di Malaysia, terdapat kepelbagaian kaum dalam kalangan masyarakat setempat yang menjadikan teras sifat bersopan santun dan bersusila yang penting bagi mewujudkan persekitaran yang aman dan sejahtera. Akhir sekali, rukun negara ini juga dapat mengukuhkan hubungan sosial dan kerjasama serta mengelakkan pertelingkahan kaum yang terjadi pada 13 Mei 1969. Seterusnya, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 4 selepas tragedi 13 Mei 1969 merupakan asas penting dalam usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan, meningkatkan keharmonian dan menjamin kemakmuran negara. Melalui prinsip-prinsip yang digariskan, setiap rakyat diseru supaya berkelakuan sopan, berbudi bahasa dan saling menghormati antara satu sama lain, tanpa mengira bangsa, agama dan kedudukan. Nilai-nilai ini bukan sekadar panduan asas, tetapi menjadi tunjang utama untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu serta memiliki identiti nasional yang kukuh. Di samping itu, penghayatan terhadap rukun negara juga membantu membina sebuah negara yang aman dan stabil, di mana setiap individu dapat hidup dalam suasana saling memahami, bertoleransi dan bekerjasama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai dalam kehidupan seharian, kita bukan sahaja memperkukuh integriti diri tetapi turut menyumbang kepada pembinaan sebuah Malaysia yang lebih maju, progresif dan sejahtera untuk generasi masa akan datang. Seterusnya, saya akan menguraikan kesan pengamalan nilai kesopanan dan kesusilaan terhadap pembangunan pelajar. Pengamalan nilai ini menghasilkan 5 kesan positif yang amat penting. Pertama, ia berjaya membentuk imej positif dalam diri pelajar dan juga memberikan cerminan positif bagi institusi pendidikan. Yang kedua, pelajar menjadi mudah diterima dan dihormati oleh pesyarah dan rakan-rakan. Kualiti ini seterusnya menjadikan pelajar boleh dipercayai oleh orang ramai. Selain itu, kesopanan secara asasnya membentuk pelajar yang berdisiplin dan berakhlak tinggi. Dan yang terakhir, disiplin dan imej baik ini secara langsung membuka peluang kerjaya di masa hadapan. Namun begitu, pengamalan nilai ini membawa 5 kesan negatif yang merugikan. Yang pertama, ia menyebabkan hubungan renggang antara pelajar dan pesyarah. Sekaligus, pelajar akan sukar menerima bimbingan tambahan dari tenaga pengajar. Dalam pada itu, pelajar akan mengalami kesukaran dalam akademik. Tambahan pula, suasana pembelajaran akan terganggu, menjadikan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Ini mengundang kepada berlakunya perselisihan faham antara pelajar. Pengabaian kesopanan ini turut membawa kepada kegagalan menyelesaikan tugasan dan pelajar sukar dipercayai oleh orang lain dalam aktiviti kerja berkumpulan. Ini merupakan kerugian besar kepada kualiti diri sebagai seorang pelajar. Secara kesimpulannya, jelas bahawa kesopanan dan kesusilaan adalah nilai utama yang menentukan kejayaan seorang pelajar di masa hadapan. Amalan kesopanan sangat penting dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkannya, kita dapat mengurangkan kadar jenayah kerana masyarakat lebih berdisiplin dan saling menghormati. Nilai ini juga memperbaiki komunikasi antara golongan muda dan tua, sekaligus mewujudkan hubungan yang lebih harmoni.
Pertuturan yang sopan dapat mengelakkan salah faham dan pada masa yang sama meningkatkan imej institusi dan negara. Selain itu, apabila masyarakat menunjukkan kesopanan, keyakinan pelancong terhadap keselamatan negara turut meningkat dan ini memberi kesan positif kepada negara. Namun, jika nilai kesopanan dan kesusilaan diabaikan, pelbagai keburukan boleh berlaku. Antaranya ialah berlakunya diskriminasi, pertelingkahan dan perpecahan antara masyarakat. Sikap tidak beradab juga boleh menggugat kesejahteraan negara serta menjejaskan hubungan sesama manusia. Kesimpulannya, nilai kesopanan dan kesusilaan sangat penting dalam membentuk masyarakat yang aman dan dihormati. Oleh itu, kita semua perlu mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan platform Google Forms sebagai alat untuk mengumpul data daripada responden secara cepat dan juga efisien, di mana pengumpulan data ini hanya melibatkan pelajar Fakulti Sains Gunaan UiTM Shah Alam dan seramai 50 responden telah memberikan kerjasama. Pertama, bagi aspek kesopanan dan budi pekerti, hampir semua pelajar memberikan skor 5 yang itu sangat setuju. Antara aspek yang dinilai termasuklah menepati masa ketika kuliah, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, tidak merosakkan kemudahan universiti, menggunakan sumber dengan berhemah serta menunjukkan sikap yang sopan. Ini menunjukkan tahap kesopanan pelajar berada pada tahap yang amat baik. Kedua, bagi aspek tutur kata dan adab berkomunikasi, majoriti responden turut memberikan skor 5. Mereka bersetuju bahawa mereka menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pandangan orang lain, menegur dengan berhemah, mendengar dengan teliti serta mengelakkan penggunaan kata-kata yang tidak sopan ketika bertutur kata. Ini juga membuktikan bahawa pelajar mempunyai cara komunikasi yang beradab dan juga beretika. Seterusnya, bagi aspek sikap sosial dan pergaulan, skor tinggi turut direkodkan. Pelajar menunjukkan sikap seperti menghormati perbezaan budaya dan agama, menjaga batas pergaulan, membantu rakan tanpa mengira latar belakang serta menyertai aktiviti universiti dengan semangat kerjasama. Hal ini menggambarkan wujudnya persekitaran pelajar yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Secara keseluruhannya, walaupun terdapat sedikit perbezaan skor, majoriti pelajar berjaya mengekalkan imej sebagai pelajar yang beradab, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesopanan, kesusilaan, budi pekerti dan tutur kata dalam kalangan pelajar UiTM, khususnya di Fakulti Sains Gunaan, memainkan peranan penting dalam membentuk identiti serta budaya akademik yang positif. Berdasarkan pemerhatian dan dapatan yang dibentangkan, jelas bahawa nilai-nilai ini bukan sahaja mempengaruhi tingkah laku individu tetapi turut mencerminkan imej institusi secara keseluruhan. Sepanjang kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa pelajar yang mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan lebih mudah untuk membina hubungan baik dengan rakan dan pensyarah serta mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan berdisiplin. Tutur kata yang baik, budi pekerti sopan dan sikap saling menghormati membantu mengurangkan konflik, meningkatkan kerjasama dan membentuk persekitaran pembelajaran yang sihat. Kesan positif ini bukan sahaja dirasai oleh pelajar, tetapi juga oleh masyarakat sekeliling kerana adab yang baik mencerminkan nilai moral dan etika yang dipupuk institusi. Ini menyumbang kepada pembentukan modal insan berkualiti dari aspek akademik, sosial, emosi dan spiritual. Kajian ini turut menunjukkan bahawa nilai seperti menjaga bahasa, menghormati orang lain dan berkelakuan sopan mampu mencorakkan budaya kampus yang positif serta menjadi asas penting untuk kehidupan profesional pada masa hadapan. Akhirnya, dapat disimpulkan bahawa kesopanan dan kesusilaan bukan sekadar prinsip rukun negara, tetapi amalan yang perlu dipraktikkan secara berterusan. Dengan usaha bersama pelajar, pensyarah dan pihak universiti, kita mampu membina persekitaran pendidikan yang cemerlang dari segi akademik dan sosial. Sekian, terima kasih.